Gastric GERD makan ubat pantang tak baik-baik dah lama, rupanya anxiety. Akhir-akhir ni saya dah banyak menerima pasien yang mengadu penyakit dia, sakit perut, pedih, panas, mencucuk, terbakar, krem, kembung, loya, nak muntah, sakit dada, sesak nafas, tercekik, mulut masam, mulut pahit, telinga berdesing, mata berat, leher tegang, vertigo pening, nafas rasa tak puas, mencucuk-cucuk di dada, perutnya kembung, kerap bersendawa, badannya letih, tak larat, menggigil-gigil, seram sejuk, rasa macam nak jatuh, rasa macam hypo, lepas tu rasa kebas-kebas. Dia pun jumpa dengan doktor kata gastrik, buat ECG, buat macam-macam dah bagi ubat gastrik dan bagi ubat GERD, dah suruh pantang makan, dah jaga makanan macam-macam, tak makan pedas, tak makan kopi, tak makan masam, tak makan bergas dan sebagainya, tapi tak sembuh-sembuh. Depa pantang sampai kurui, cuma makan nasi ataupun bubur dengan ayam rebus ataupun ayam bakar dengan sup sawi saja, tapi tak sembuh juga. Tu yang pelik tu. Dah makan ubat rawatan untuk H. pylori dah 2 minggu dah, tapi tak baik juga. Tu yang pelik tu. Jumpa dengan ustaz dengan bomoh, katanya saka, katanya buatan orang, katanya santau. Rawat bukan 1-2 ustaz, bukan dengan 2 ustaz, dengan 3 bomoh, macam-macam, tak baik juga. Suplemen dah beli dah, probiotik dah beli dah, makan magnesium, dah makan B-complex, tapi tak baik juga. Dia mai jumpa kami tengok mai sini nak tengok betul-betul gastrik ke anxiety psikosomatik. Rahsia pengesahan bagi dia Zanet original 0.5, lepas setengah jam hingga 1 jam hilang semua simptom tu. Pedih hilang, kembung hilang, panas hilang, berdebak hilang, seram sejuk hilang, berdesing kurang, bertagur kurang, mulut masam, mulut pahit semua hilang, tercekik pun hilang, berdebak, sesak nafas semua hilang. Hampa tengok rakaman kat FB live. Bagi makan kopi, mi goreng pedas, buah nangka, pulut dan juga serawar ubi. Tak ada masalah. Lega. Rupanya dia pun mengidap anxiety psikosomatik kerana trauma, kerana stres, kerana ada masalah keluarga, masalah kewangan, masalah tempat kerja, masalah suami isteri, masalah adik-beradik, masalah penyakit yang tak baik-baik. Duk risau pasal penyakit. Jadi anxiety tu datang. Hampa ni nak bulan puasa kan? Selamat berpuasa kepada kita semua. Sekiranya hampa mengidap penyakit gastrik, maka ubat gastrik tu macam doktor bagi, jaga makan dan makan ubat gastrik masa bersahur. Okey? Sepatutnya kita boleh puasa. Kalau selepas makan ubat tu tak baik juga, makan kerak pun tak baik, jaga makan pun tak baik, perut kerak lapak, itu bukan gastrik, itu anxiety psikosomatik. Hampa kena reset otak, bukan makan ubat gastrik. 9 step macam mana saya rawat anxiety tanpa ubat. Ubat Zanet bukan untuk sembuh, ubat Zanet untuk pengesahan, dan kita makan bila perlu saja. Ada cara untuk sembuh anxiety tu, kena reset otak, kena tutup trigger. Ada 5 pintu trigger: mulut, telinga, mata, otak dan jari. Sekiranya anxiety datang, kita kawal, kita halau dia. Ubat last sekali. Keep busy and focus. Abaikan penyakit tu, lantak dia. Jangan cari sembuh. Lantak dia buat tak tahu. Jangan takut makan, jangan pantang makan. Jangan tanya bila nak baik. Biarkan dia berlalu. Kita mesti boleh sembuh anxiety dan kita boleh puasa pada tahun ni. Kita memang boleh puasa, insya-Allah. Kalau tak boleh juga, mai sini cepat-cepat. Jangan tunggu sampai habis puasa. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat berpuasa Ramadan.